cara nak check timer sama ada timer ni okey lagi atau tak kan. Mula kita try on dia manual. Nampak ni sekarang dah masuk. Kira nampak okey lah, kontaktor pun masuk, makna lampu hidup. Tapi ni tak bermakna timer ni betul-betul okey. So salah satu trik dia, kita nak tahu, kita kena ketuk timer ni. Nampak bila kita ketuk, kontaktor tu terpantul balik. So bermakna kontaktor ni problem lah. Dia bila lama-lama, bila kita on tu nanti dah automatic dia tendang sendiri. So dengan cara kita ketuk tu, bila dia on, dia tendang balik, maknanya tak okey lah.